untuk dilepaskan bagi perlumbaan MSBK 1000. Zakwan bermula dengan baik, diikuti dengan Kasma dengan Ananta Putra yang cuba untuk masuk di bahagian dalam di sebelah Kasma menuju ke selekor yang pertama. Zakwan yang dapat untuk mengekalkan kedudukan di hadapan, tapi Ananta Putra yang cuba masuk sebelahan rapat dengan Zakwan. Itu adalah Ananta Putra yang nampak dapat keluar dari selekor kedua, berada kedudukan tempat yang pertama. Ya, permulaan yang tidak baik dari Kasma. Again, macam seperti di grade tadi, dia bagi tahu yang dia nak habiskan perlumbaan kali ini dengan selamat kerana dia tahu dia ada perlumbaan yang lagi penting di Accelerate Racing minggu depan. Dan Kasma dia nampak dia macam dia nak cuba untuk masuk di bahagian dalam di selekor keempat, tapi tidak berjaya. Tapi permulaan yang baik daripada dua-dua pelumba AMI Suzuki. Azlan Shah naik ke tempat ketiga. Azlan Shah dari bahagian luar ni adalah move yang berani dari Azlan. Dia masuk dan naik ke tempat kedua. What a move dari Azlan Shah. Yap, Azlan yang cuba menunjukkan kemampuan dia dan untuk berada naik tempat kedua minta Zakwan Azad. Dia kena litak begini. Memang kegemaran untuk Azlan Zakwan Zaman yang berada tempat yang kedua sekarang ini. Belum pernah lagi Suzuki untuk menangi perlumbaan di MSBK. Dan Azlan nampak mau cuba kali pertama dia berada atas jentera Suzuki ini untuk berikan yang terbaik, cuba menangi perlumbaan. Tapi di depan sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Bukan yang agak rapat sedikit jadi awal perlumbaan 10 lap. Kita baru di lap yang pertama sekarang ini. Dan Lita yang belum kering sepenuhnya memberikan kelebihan tadi. Dan katakan Suzuki ini ada kelebihan ketika di selekor. Kerana keadaan begini top speed tidak begitu bukan tak penting, tapi ini keadaan yang melibatkan jentera nombor 5 Teguh Irfan Afandi yang terjatuh dan tak dapat untuk meneruskan perlumbaan. Tapi di depan nampak Azlan. Azlan berikan saingan kepada Ananta Putra untuk dia naik tapak yang pertama sekarang. Menuju ke selekor pertama. Azlan akan cuba masuk di turn 1 dari bahagian dalam untuk melepasi Ananta Putra. Ya, Azlan berjaya untuk lakukannya dan dia berada di tempat yang pertama sekarang untuk Azlan Shah Zaman. Berada di depan Muhammad Ananta Putra. Boleh nampak dari mata Ananta Putra, dia pun tidak percaya yang Azlan Shah akan masuk dalam bahagian dalam di selekor pertama. Tapi ini adalah apa yang kita bincang tadi. Tanpa efek top speed, memang Suzuki ada kelebihan dekat selekor. And memang kita tahu Azlan Shah, especially dalam conditions macam ni, dia dengan pengalaman dia akan cuba. And Kasma masuk di bahagian dalam di selekor 4 dan dia naik ke tempat ketiga. So again, dua motor yang kuat dalam bahagian selekor yang sekarang ini di tengah cuba untuk run the show. So, Azlan yang berada di depan sekarang di awal perlumbaan. Dia kembali sebelah berlumba dan dalam MSBK ini berada pada tempat yang pertama Azlan Shah. Putra dan Kasma yang naik tempat yang ketiga tadi yang Daniel katakan dia sudah melepasi Zakwan yang pantas malam suatu latihan dan kelayakan, tapi dia ketinggalan sikit. Tapi masih dalam kelompok yang sama. Masuk dan meminta di ekor 9 Kasma, tapi Azlan berjaya merampas kembali kedudukannya di hadapan tempat yang pertama. Ini battle antara Azlan dan Ananta Putra di bahagian dalam untuk melepasi Kasma. Kita baru di lap yang kedua dan nampak persaingan hebat antara 3 pelumba dan 3 jentera berbeza ini. Ini menarik. Kita nampak a different mix dalam jentera motor. Sebab sebelum ni kita tahu Honda ada kekuatan dekat Lita Antarabangsa Sepang, tapi sekarang ni di depan kita ada Azlan Shah dengan pasukan AMI Suzuki dengan Kasma Daniel dengan YZF R1M. Wah, ini adalah dalam mempertahankan kedudukan yang buat masa ini. Kita baru di lap yang kedua, bila mempertahankan kedudukan dengan Kasma mengejar dari belakang. Kasma push untuk meminta Azlan dari kedudukan yang rapat yang begini, sukan untuk kita katakan di peringkat awal. Masuk di sektor 15, nampak Kasma yang berada di hadapan sedikit daripada Azlan Shah. Jadi Kasma berada di depan sekarang untuk masuk di lap yang ketiga. Kasma Daniel mendahului
Azlan Shah akan bersaman tempat yang kedua, tapi pada kedudukannya masih lagi rapat. Azlan Shah di belakang Kasma Daniel adalah putra ketiga, 4 Zakwan dan 5 Adam Nordin. Ya, kita boleh nampak di lap kedua tadi, Kasma dah jumpa zon selesa dia, dan sekarang ni dia akan cuba untuk buat satu jarak depan Azlan Shah. Tapi Azlan kita tahu dia punya fighting spirit tinggi, so dia akan cuba untuk bagi tekanan dekat Kasma. Tapi nampak Kasma dah mula untuk buatkan satu jarak di depan. Ya, Kasma mulai cuba lari sekarang ini di peringkat awal. Yang penting dalam perlombaan tidak ada pelumba. Ya, pelumba tidak boleh membenarkan anak putra yang Arinanta yang berjaya melepasi Azlan sekarang. Di peringkat awal kalau kita biarkan, memang kalau pelumba dapat lari jauh di depan, sukar untuk mengejar kembali. Azlan cuba untuk merampas kembali kedudukan daripada Arinanta Putra. Oh, lagi sekali Azlan cuba untuk masuk di selekor ke-6, tapi hampir ada kontak di sana. Sekarang ni Adam Nordin naik ke tempat ke-5. Zakwan turun ke tempat ke-5. So nampaknya Zakwan dalam condition seperti ini memang akan ada struggle sikit. Mungkin masih tak dapat setup yang begitu sesuai untuk Zakwan. Azlan Shah akan masuk di selekor 9. Kasma. Wah. Dia agak wide sedikit untuk Kasma. Kerana dia cuba untuk mengkalkan kelajuannya di selekor yang ke-9 itu, membolehkan Azlan kembali merampas di hadapan. Dari battle 3 pelumba ini, Azlan, Arinanta dan Kasma berterusan di awal perlumbaan. Tengok, boleh dalam masuk. Kasma bertahan kedudukan tempat yang keduanya dengan Azlan Shah Kamal Zaman berada di hadapan sekarang mendahului perlumbaan. Kita boleh nampak beza Azlan dengan Kasma dengan pelumba yang lain. Mereka ada kepercayaan dalam dengan jentera dia dalam bahagian selekor. Azlan hampir ada high side tadi di selekor 14 dekat bahagian exit. Tapi ini memang impressive fight daripada Azlan, Kasma dengan Arinanta. Dan Adam Nordin juga yang tidak jauh dari di belakang. Tapi laluan lurus saja, nampak Kasma ada kelebihan. Dia akan lepas di depan, berada di depan Lan, tapi Lan berjaya kembali merampas kedudukan di selekor untuk Lan berada di hadapan sekali. Azlan tempat pertama diikuti dengan Kasma. Arinanta Putra tempat ketiga dengan Azlan dan Kasma yang menjarakkan diri sikit di depan Arinanta Putra, Adam Nordin dan Zakwan Zaidi. Ya, Arinanta ada buat kesilapan tadi di exit turn 15. Dia naik atas curb, dan kalau dalam condition seperti ini memang agak licin di sana. Adam Nordin melakukan masa terpantas Elita. 2 minit 22.87. Jentera Suzuki lakukan masa terpantas Elita sekarang ini. Amanah tumpuan kita berikan kepada Zakwan dan Putra, Kasma Daniel. Pak Adam Nordin melakukan masa terpantas dan dia berada di kedudukan tempat yang keempat sekarang. Seperti biasa kita nampak dari awal perlumbaan ni, Kasma akan cuba break dalam, tapi memang agak sukar untuk dia dapat stop bike. And again kita boleh nampak Suzuki punya corner speed di selekor 5-6 dengan 13-14. Memang di dekat sana kita nampak kelebihan Suzuki sekarang ni. Dia nampak selesa ketika dia selekor Azlan Shah Kamal Zaman. Tapi kedudukan yang sangat rapat dalam ini adalah bagi 1000, MSB ke 1000. Tapi kedudukan yang rapat antara 5 pelumba di hadapan, terutama bagi 3 pelumba yang kita lihat sekarang ini. Kasma akan mencuba sekali lagi masuk, tapi Lan jaya menutup dengan baik ketika sampai di turn 9. Di turn 9 lalunya berlaku. Di sini Kasma akan mencuba dan untuk sampai di selekor 11 dan 12-13 selekor panjang, selekor laju yang akan digunakan. Dan kita lihat kali ini Azlan selesa. Siapa yang menduga Azlan berada di hadapan mendahului perlumbaan ini. Dia nampak entry speed Azlan Shah sekarang ni. Dia nampak makin selesa dengan Suzuki Gixxer 1000 sekarang ni. Dan dia punya entry speed memang tidak siapa yang boleh bagi cabaran dia di bahagian entry. Impressive dari Azlan Shah dengan pasukan AMI Suzuki. Sekarang ni ada Nanta, dia akan cuba untuk kejar balik. Antara MSBK 1000B yang juga kita berikan tumpuan, ini adalah Satiran lelaki Niaga Raju. Tempat ke-10 tempat pertama, 2 Jeff Chong, 3 Chow Chi Chuen. Dua-dua kita nampak ada Nanta dengan Kasma. Wide Zakwan telah sampai sekarang ni Daniel. Zakwan telah pun sampai naik tempat ketiga.
Kesilapan dari Adenata dengan Kasma. Dua-dua pergi wide di circle 15. Sekarang ni Azlan Shah akan cuba untuk buat satu jarak di depan. Dia akan cuba larikan diri di depan. Satu faktor yang kita akan nampak tak lama lagi adalah back marker. Itu akan jadi satu faktor dalam battle. So dalam jangka lagi 3 ke atau 4 lap, kita akan nampak back marker depan Azlan Shah. Ya, tapi yang penting sekarang ni memang kesingat saya belum lagi pasukan Suzuki menang dalam perlumbaan. Naik podium ada untuk Adam tapi tidak pernah menang perlumbaan lagi. Jadi Azlan Shah bersama dengan pasukan buat kali pertama dan dia nampak nampak goyang sikit lan di hadapan dengan 6 sekali yang tamat dan sekarang ini dia mula menjarakkan diri. Ada satu saat di hadapan Ananta Putra dan Zakwan Zaidi yang berada di belakangnya. Yang masih lagi Ananta Putra, Zakwan Kasma terus sikit di bawah. Ini adalah momentum Azam. Kita boleh nampak wild masa exit dan masa entry di seko kelima. Ya. Dua kali. Strange moment untuk Azlan Shah. Tapi boleh nampak dia menoleh ke belakang sebab dia ada lebih yang dia boleh push lagi. Kasma dia cuba untuk agresif tapi Adam cuba untuk masuk di bahagian dalam di seko 9 tapi tidak berjaya. Sekarang ni Adenanta yang semakin hampir dengan Azlan. Ya, ni battle di belakang pula kita lihat Adam cuba untuk masuk. Mungkin Adam semangat tengok Lan yang berada di hadapan. Dia cuba untuk mengejar 25 di depannya Kasma dan juga Zakwan Zaidi yang merentau Zakwan. Kasma berjaya masuk di selection 12 dengan sekarang Adam yang mencuba ketika di turn 13 menuju ke 14 sekarang ini. Dari dalam Adam berjaya untuk melepasi Zakwan untuk masuk di selection 14. Azlan Shah sekali lagi dia exit. Dia buat kesilapan. Sekarang ni Adenanta dia akan ada drive untuk masuk ke seko 15. And sekarang ni Adenanta depan Azlan Shah. Tapi dalam zone breaking Azlan akan ada kelebihan. And Azlan Shah masuk di bahagian dalam di seko 15. Tapi nampaknya ada warning sign dah untuk Azlan Shah. Dalam beberapa kali nampaknya dia nampak goyang sedikit ketika dia selekoh. Tapi dalam mengekalkan kedudukan ini. Kita lepas ni baki 5 pusingan lagi. Kita separuh perjalanan sekarang. Sekarang Ananta Putra berjaya merapatkan diri satu saat di belakang Azlan. Sekarang ini betul-betul di belakang Azlan. 0.2 saat. Dia mengikuti rapat di belakang Azlan Shah Kamal Zaman. 1 dan 2 masih kekal pada kedudukan ini. Kita lihat apa berlaku pada Azlan tadi. Di seko 15 ni bahagian exit. Dalam lap ini saja dah 2 kali kita nampak. Tiga kali yes. Ada amaran untuk Azlan Shah. Adenanta kembali ke depan di seko keempat. And Adenanta memang untuk first time dia race dalam kondisi seperti ini. Impressive untuk Adenanta. Azlan Shah sekali lagi di seko keempat. Dia dapat menggunakan pengalamannya untuk mengawal jentera walaupun dia beberapa kali nampak macam hilang imbangan. Tapi dia dapat untuk kekalkan kelajuan untuk berada di depan setakat ini. Setakat ini berjalan dengan baik untuk Azlan Shah Kamal Zaman. Menuju ke seko 7 dan 8. Adenanta mengikuti di belakang. Ini belum membolehkan Kasma juga sampai di belakang mereka. Dengan Zakwan ketinggalan sedikit di belakang. Ada 4 pelumba yang rapat sekarang. Ada Azlan, Adenanta Putra, Kasma dan juga Adam yang masuk untuk melepasi Kasma. Cuba di turn 9. Tapi dapat ditutup dengan baik oleh Kasma kali ini. Tak benarkan dan Azlan cuba sedaya upaya pertahanan kedudukan. Adenanta Putra akan cuba masuk. Tapi dapat ditutup dengan baik di seko 11 dan juga 12 sekarang. Lan masih lagi tahankan kedudukan di hadapan. Dia dapat mengekalkan kedudukannya melalui perlumbaan. 4 pelumba ini kedudukan yang rapat. Jauh ketika di selekoh. Memang milik Azlan ketika berada di selekoh. Dan sekarang masuk di turn 14 untuk Azlan Shah Kamal Zaman. Dia menjarakkan sikit di hadapan Adenanta Putra, Kasma Daniel, Adam Nuruddin dan juga Zakwan Zaidi. Zakwan yang ketinggalan jauh di belakang tempat yang kelima. Tentera 4 pelumba di hadapan ini. Tahankan kedudukan buat masa ini supaya kita 4 sehingga kita dapat agak wide sedikit untuk Kasma. Ya, Kasma sekali lagi dia cuba untuk late breaking untuk dapatkan untuk menutupkan jarak dengan Adenanta Putra. Adenanta pun ada buat kesilapan di seko 14 tapi dia dapat recover sekarang ini. And menggunakan horsepower CBR 1000 Triple R. Azlan Shah ini adalah masterclass dari Adam. Adam Nuruddin di bahagian dalam. Ini bukan first time kita nampak dua-dua pelumba ni battle.
Dan untuk sekarang MI Suzuki berada di tempat yang ketiga sekarang ni. Cuba untuk dua pelumba Suzuki berada di atas podium dalam perlombaan MSBK 1000. Memang satu perlombaan yang sangat rapat antara empat pelumba. Zakwan yang ketinggalan sedikit di belakang, tapi Zakwan pun telah pun mulai hampir dengan kelompok 8. Kerana battle yang ada antara mereka, Zakwan akan sampai kerana ada baki 3,5 pusingan lagi akan ditamatkan. Ini memang sangat rapat battle empat pelumba ini. Siapa saja boleh menangi perlumbaan. Dengan Lan tahankan kedudukan di hadapan tempat yang pertama. Aryananta Putra yang semakin untuk merapatkan diri. Kasma kembali memberikan tekanan kepada Aryananta Putra. Dalam berapa banyak selekor lagi, Azlan Shah akan jumpa faktor lagi satu. Itu adalah back marker on the way depan Azlan Shah. So ini akan jadi satu cabaran. Ada seorang pelumba di hadapan mereka. Wah, tapi sekarang ni what a race untuk MI Suzuki. Tak pernah lagi kita nampak Suzuki menang perlumbaan dalam MSBK 1000. Lagilah kalau untuk ada dua motor di atas podium. Dua pada kedudukan yang sekarang ini mungkin ada peluang untuk mereka. Kerana kita dapat lihat ada black marker telah pun sampai. Mereka di belakang black marker. Itu faktor yang Daniel katakan tadi. Dia perlu keluar daripada racing line. Kerana ada 5 pelumba yang dia sedang bersaing untuk kedudukan tempat yang pertama, terutama 4 pelumba di hadapan ini. Azlan Shah akan masih mempertahankan kedudukan. Aryananta Putra memberikan tekanan dengan Adam Nordin di tempat yang ketiga. Kasma mengejar di tempat yang keempat ke tempat yang kelima. Zakwan Zaidi masuk ke selekor yang pertama. Aryananta cuba untuk masuk bahagian dalam dengan Adam juga memberikan tekanan sekali. Cuba untuk 1-2 kepada pasukan Suzuki dengan Azlan. Selepasnya 3 lap lagi, 3 pusingan akan tamatkan dalam perlumbaan. Memang kita sekarang ni Aryananta cuba di step dia akan masuk ya. Memang cantik sekali dari Aryananta Putra, tapi Azlan Shah balas balik. What a move dari Azlan. Ini adalah surprise announcement dari pasukan MI Suzuki yang kita dapat tahu Azlan Shah akan lumba. Dan sekarang ni dua-dua pelumba MI Suzuki adalah dalam top 3. What a race. Ini adalah momen dari Aryananta. Dia masuk di selekor yang pertama, tapi dia terbuka sedikit ruang saja Lan masuk untuk merampas kembali kedudukan tempat pertama daripada Muhammad Aryananta Putra. Sementara Adam Nordin mengikuti rapat di belakang sekarang. Padukan mereka sekarang. 1 dan 2 sudah ada Adam cuba untuk meminta. Dua-dua Suzuki di hadapan sekarang. Azlan dan juga Adam. 1 dan 2. Kasma ketiga, keempat. Aryananta Putra terus tempat yang keempat. Sekarang kedudukan berubah sekali lagi. 1 dan 2 untuk mereka sekarang ni. Azlan dan juga Adam Nordin. Last yang kita nampak Suzuki battle seperti ini adalah dengan Kageyama yang pernah wildcard dalam kategori ini. Ya, lama dah. Dan sekarang ni Azlan Shah dalam position pertama. Adam Nordin masuk di selekor 9. Cantik dari Adam, tapi Azlan. Berani dari Azlan. Dia pegang di bridge line di selekor 9. Sekarang ni kita ada battle antara dua teammate. Ya, dua teammate dia berhati-hati sedikit pada kedudukan 1 dan 2 sekarang ini. Aryananta Putra ketiga, 4 Kasma, tapi sekarang battle Adam yang dari penghujung ini. Nampak dia bangkit untuk berikan tekanan pada pelumba-pelumba lain di depan. Nah, sekarang ini bersama dengan rakannya di hadapan 1 dan 2. Tapi Aryananta Putra jangan lupa dia hampir saja di belakang mengekori kedua-dua pelumba ini. Dengan Lana akan cuba menjarakkan diri. Kasma akan Adam mengejar di belakang. Kasma ketinggalan sedikit. Zakwan juga belum dapat untuk berada dalam pace di hadapan. Tapi kita ada lagi 2 lap selepas ini. Kita tengokkan Aryananta Putra. Kita tengok dia juga cuba masuk untuk memintas Adam Nordin. Adam dapat bertahan pada kedudukan sekarang. 1, 2 dan 3 di cukup rapat. Baki 2 pusingan untuk race yang memang luar biasa. Adam Nordin baru melakukan masa terbatas. Zakwan Zaidi melakukan masa terbatas. Dua-dua 1.8. Aryananta cuba termasuk di bahagian dalam. Sangat dapat kedudukan ini. Tapi Adam bersebelahan dengan Aryananta Putra ketika di selekor. Dia dapat menjaga kedudukan tempat yang keduanya. Lepas dia di tempat yang kedua sekarang. Ada lagi back marker di depan mereka.
Jangan lupa pada Zakwan kan dia melakukan masa terpantas tadi. Dia masih lagi boleh mengejar kerana pada jarak tidak jauh. 1.2 saat saja dengan pendahulu dan dia hanya 0.8 saat di belakang Kasma sekarang ini. Dengan bahagian dalam. Oh, Adam yang sekarang naik. Adam dengan Putra dan 2. Dengan Lan turun tempat yang ketiga. Kasma juga mengejar di belakang dengan back marker yang berada di hadapan mereka sekali. Oh! Ada ganggu sedikit Azlan dan dia ketinggalan jauh di belakang sekarang ini. Terpulang pada Adam untuk berikan kemenangan pada Suzuki sekarang dengan 2 lap lagi akan tambah. Azlan yang akan cuba untuk mengejar. Azlan berada di belakang Zakwan ketika back marker. Kita dapat lihat Azlan yang cuba masuk tadi tu dia hampir terlanggar dengan Adnanta Putra sebenarnya. Dan lepas itu tapi dia dapat mengawal jenteranya dan kembali. Tapi masih lagi dalam kelompok hadapan sebenarnya mereka ini. Kedudukan yang sangat rapat antara mereka. Oh, sayang untuk Azlan. Dia cuba untuk ambil inside line tapi tidak berjaya. Ada nanti ambil wide sweeping line. Tapi masih ada peluang untuk Azlan sebenarnya untuk podium position. Sekarang ni Adam kena cuba kejar Adinata Putra. Kalau Adinata dapat ruang yang selesa, dia masuk ke. Sekarang ni Kasma dia memberi tekanan belakang Adam. Sekarang ni ada actually hampir ada dry racing line di Seleko 12-13. Tapi tidak jauh di antara mereka sebenarnya. Walaupun Lan turun tempat yang ke-5. Tapi gap yang tidak begitu jauh. Cuma Lan kena kerja keras sikit kali ini untuk mengejar. Kerana ada 1 lap saja lagi yang akan tamatkan dalam perlumbaan. Menuju ke Seleko ke-15 sekarang. Sini menentunya kena keluar 15 kerana lepas tu ada 15 Seleko saja untuk mereka lalui. Di hadapan Adam Nordin akan cuba untuk melepasi Muhammad Adnanta Putra. Dengan Kasma berada di belakang untuk lepas. Lan berada di tempat yang ke-5 sekarang ni. Okey, kita di final lap. Lap yang terakhir. Pusingan yang terakhir untuk kesemua pelumba. 5 pelumba di hadapan ini. Dengan Lan ditinggal 1.3 saat di belakang pendahulu Muhammad Adnanta Putra. Nampak ni Adnanta Putra dah mulai selesa dia. Oh! Adam Nuruddin jatuh di segmen pertama. Oh, sayang untuk Adam. Baru ada impian untuk ada 2 pelumba Suzuki di atas podium. Tapi sekarang ini hanya Azlan Shah yang boleh bagi cabaran di top 3. Oh, sayang untuk Adam. Oh, sayang sekali untuk mereka. Dan selama beberapa tahun Suzuki dalam masuk dalam SBK ini. Ini peluang yang terbaik untuk mereka setakat ini. Kita ada lagi race esok, ada lagi perubahan. Dan low side ketika di Seleko yang pertama. Oh, Adnanta Putra. Sayang sekali. Adnanta Putra semakin laju di sektor pertama. So sekarang ni Adnanta Putra akan cuba untuk buat satu jarak. Sayang tak Adam. Adnanta Putra! Adnanta Putra terjatuh. Di hadapan. Jadi kepada Kasma sekarang ni Azlan. Pada pendudukan podium sekarang untuk mengejar 25 di atas. Dengan Kasma yang ada tempat yang pertama sekarang ni. Kasma tempat yang pertama. 2 Muhammad Zakwan Zaidi dan 3 Azlan Shah Zaman. Pada kedudukan yang masih lagi rapat antara mereka. Zakwan pasti akan mencuba untuk melepasi Kasma sekarang ini. Sekarang ini Kasma pun sudah mulai struggle untuk grip. And Zakwan grip sekarang jadi peranan. Kita ada sebahagian Seleko yang ada dry line. Kita boleh nampak di Seleko 11 ada dry line sedikit. So definitely grip level of wet tires kali ini memang akan kurang. Zakwan dia akan nampak peluang. Peluang dia adalah dekat Seleko 15. Kita tahu Zakwan kuat dekat bahagian braking untuk Seleko 15. Tapi Kasma juga dalam defensif memang kuat di sana. Ada race sekarang yang kita saksikan lah MXBK 1000. Dan pada kedudukan tadi Zakwan hanya berada jauh di belakang. Sekarang ni Lan akan cuba untuk mengejar pada saat akhir. Tapi agak sukar untuk Lan mendapatkan tempat. Kerana antara 20 di hadapan ini. Zakwan akan mencuba untuk masuk di Seleko 15 kali untuk masuk di dalam. Ada back marker pula di hadapan. Dan ini akan mengganggu sedikit untuk Zakwan ke masa wide untuk Kasma. Zakwan berada di hadapan sekarang ini. Zakwan di hadapan dikejar oleh Kasma sampai yang selamat. Zakwan Zaidi yang berada di tempat yang pertama. Dan Kasma cuba mengejar kemenangan untuk Zakwan Zaidi. Muhammad Zakwan Zaidi berjaya menangi perlumbaan dengan Kasma di tempat yang kedua. Azlan Shah bersama di tempat yang ketiga. Langsung bertelang sengit antara 5 pelumba ini. Zakwan dari belakang tempat yang ke-5 sepanjang 8 lap berada di tempat di belakang. Akhirnya berjaya memenangi perlumbaan di tempat yang pertama. Daniel, you are right, di Seleko 15. Yang mana Zakwan kelebihannya di situ dia masuk. Adnanta Putra yang masuk lagi dalam perlumbaan. Namakan perlumbaan tempat yang ke-5. Adam Nordin di tempat yang ke-4.
Cukup sengit dalam perlumbaan ini. Ini alasan ketika Arnanta Putra yang mendahului perlumbaan. Hilang imbangan dan terjatuh. Yang dapat mengawal Jantera. Sayang sekali. Tapi ini janjikan esok persaingan sengit dalam kategori MSBK 1000 ini. Antara 5 pelumba. Zakwan Zadi yang paling belakang sekali sepanjang perlumbaan. Sentiasa berada di tempat yang kelima. Ini adalah yang dikatakan apa saja boleh berlaku dalam perlumbaan. Dan ini pemenang untuk MSBK 1000B, Satiran Nagaraju. Di tempat yang pertama, 2 adalah Jeff Cheong, 3 adalah Chow Chin Chuan kalau ikutkan senarai ini.